Okay, Assalamualaikum guys. Lama rasanya kita tak bersiaran, hampir sebulan juga. Maklumlah, proses pemindahan barang daripada Segembangan Selangor membawa ke Ipoh, Perak ni memang agak makan masa sikit. So, untuk hari ni, apa info kita nak beritahu? Start daripada besok, 22 hari bulan Jun, kedai Iskandar Autopark yang baru dah start beroperasi di lokasi yang baru. Lokasi di mana? Di Bandar Meru Raya Ipoh. Belah kiri saja, kita ada Maidin. Sebelah kanan saya kita ada Bulatan Aman Jaya. Untuk lebih detail kita akan tunggu next video. Untuk hari ni apa info saya nak beritahu? First sekali, mana-mana sahabat saya dah lama rindukan Iskandar Autopark, untuk barang-barang kecil kita dah boleh dah nak walk in. Macam biasalah barang-barang daripada Ipoh Perak. Tengok signboard pun tak sempat lagi naik lagi. Okey. Untuk logo Haze, emblem, stiker-stiker untuk konsep Honda Civic FD dah boleh datang untuk walk in. Untuk nak custom meter mana yang biru tu, kita ada banyak stok, jangan risau. Untuk nak custom gear knot, untuk nak tag ataupun untuk nak pedal, untuk barang-barang kecil kita dah ada. Untuk fasa pertama juga, so kita akan bermasuk juga balik steering Mugen. Untuk nak masukkan Android player 7 inci, 9 inci pun on the way kita buat masukkan. Itu untuk fasa pertama. Fasa pertama ni macam biasa, kita fokuskan untuk custom part interior dalam dahulu. Okay? Macam door trim, seat custom, macam nak balut bumbung, kapet, yang itu semua sekali kena pre-order by deposit. Fasa kedua, nanti orang kita akan fokus pula pada exterior pula, macam spoiler ke, hood ke, bumper depan, yang itu makan masa mungkin dalam bukan 8-9, nanti kita akan update dulu. Okay? Apa-apa pun, kedai baru kita ni di Meru Raya ni, kita akan start beroperasi besok, Isnin sampai Sabtu, Ahad tutup, daripada pukul 10.30 pagi sampai pukul 6.30 petang sahaja guys. Apa-apa sebelum datang, roger kita dulu, kita tengok apa barang yang ada, apa barang yang kena booking. Okay guys, apa-apa pun, kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.